Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertemuan ini dibawakan oleh Kumpulan 8 dengan tajuk kajian pemahaman dan kepatuhan terhadap etika pemakaian dalam kalangan pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami ialah etika pemakaian dalam kalangan pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Apabila seseorang pelajar melangkah ke alam universiti, mereka tidak lagi terikat dengan uniform seperti zaman persekolahan. Kebebasan ini sering disalaharti oleh sebahagian pelajar sehingga ada yang mula mengabaikan garis panduan pemakaian yang ditetapkan oleh institusi. Sedangkan, setiap pakaian yang kita pilih untuk dipakai sebenarnya mencerminkan sahsia diri, identiti dan juga tahap disiplin kita sebagai pelajar yang berilmu. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian kami terdapat 6. Yang pertama, menerapkan konsep etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, menjelaskan kepentingan pemahaman dan kepatuhan terhadap etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Yang ketiga, menghuraikan cabaran-cabaran yang dihadapi pelajar institusi pendidikan tinggi dalam memahami dan mematuhi etika pemakaian. Yang keempat, menganalisis kesan-kesan daripada tahap pemahaman dan kepatuhan terhadap etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Yang kelima, mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan tahap pemahaman dan kepatuhan terhadap etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, meneliti perspektif agama dan sosial terhadap pematuhan etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merujuk kepada kaedah dan prosedur yang digunakan pakai untuk merancang, mengumpul serta menganalisis data bagi mendapatkan sebarang pembuktian yang dapat menyokong objektif sesuatu kajian. Dalam kajian ini, metodologi kajian yang digunakan ialah analisis literatur dan kajian lepas. Seterusnya, 4.1 berkaitan konsep etika pemakaian. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, konsep berkaitan etika pemakaian dapat difahami iaitu etika didefinisikan sebagai nilai atau norma moral yang prinsip akhlak yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan dalam mengatur tingkah laku. Pemakaian pula bermaksud perbuatan memakai sesuatu seperti pakaian, alat dan sebagainya. Justru itu, konsep etika pemakaian ialah prinsip moral atau norma akhlak yang mengatur dan membimbing cara seseorang berpakaian agar sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Etika pemakaian merujuk kepada tata cara berpakaian yang berlandaskan nilai kesopanan, kesesuaian dan profesionalisme yang perlu dipatuhi oleh pelajar di institusi pengajian tinggi IPT. Ia bukan sahaja melibatkan pemilihan jenis pakaian, tetapi juga bagaimana pelajar menyesuaikan penampilan diri dengan suasana pembelajaran, persekitaran sosial dan budaya tempatan. Konsep ini menekankan bahawa pelajar perlu peka terhadap penampilan diri sebagai cerminan nilai peribadi dan imej institusi. Etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi IPT merujuk kepada satu set garis panduan moral, norma budaya dan peraturan institusi yang mengawal cara berpakaian pelajar dalam lingkungan akademik. Kepentingan etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Di Malaysia, hampir semua IPT menetapkan kod etika pemakaian yang perlu dipatuhi oleh pelajar, bukan sahaja untuk menjaga imej institusi, malah untuk membentuk sahsiah dan profesionalisme pelajar. Yang pertama, mencerminkan imej institusi dan profesionalisme. Penampilan pelajar secara langsung mencerminkan reputasi institusi. Pelajar yang berpakaian kemas dan sopan menunjukkan bahawa mereka menghormati persekitaran akademik dan bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai bakal profesional. Sebagai contoh, Universiti Kebangsaan Malaysia menetapkan bahawa pelajar mesti berpakaian sopan seperti baju kemeja, tee berkolor, berseluar panjang dan berkasut apabila berada di kampus. Yang ketiga, menyediakan pelajar untuk alam pekerjaan. Kebanyakan profesi memerlukan kod pakaian tertentu. Dengan mematuhi etika pemakaian di IPT, pelajar dididik untuk menyesuaikan diri dengan keperluan tempat kerja kelak. Sebagai contoh, Universiti Malaysia Sabah menetapkan hari-hari tertentu untuk pakaian formal dan semi formal seperti pakaian korporat pada hari Rabu dan baju batik pada hari Khamis bagi membiasakan pelajar dengan suasana profesional. Yang keempat, mengelakkan gangguan dan menjaga kesopanan. Etika pemakaian juga bertujuan untuk mengelakkan gangguan dan memastikan suasana pembelajaran yang kondusif. Pakaian yang mencolok mata atau tidak sopan boleh mengganggu tumpuan pelajar lain dan menjejaskan suasana akademik. Universiti Putra Malaysia misalnya melarang pakaian yang ketat, mendedahkan tubuh atau mencolok mata di kawasan-kawasan seperti Dewan Kuliah, mahkamah dan perpustakaan. Itu cabaran dalam memahami dan mematuhi etika pemakaian. Walaupun kelihatan remeh bagi sesetengah pihak, realitinya etika pemakaian ia memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk identiti profesional dan budaya akademik yang sihat. Pertama sekali, antara cabaran utama ialah kurangnya kesedaran dan kefahaman pelajar terhadap rasional di sebalik penggubalan polisi etika pemakaian, dan ramai sekarang menganggap garis panduan ini sebagai satu bentuk sekatan terhadap kebebasan diri tanpa memahami tujuan sebenar, iaitu untuk memupuk nilai profesionalisme dan disiplin. Dan akibatnya, pelajar mereka hanya mematuhi etika ini apabila dipantau dan ia mulai longgar apabila tiada lagi pengawasan. Dan ini terbukti apabila masih terdapat pelajar yang menghadiri kuliah ataupun program rasmi dengan pakaian yang tidak sesuai, contohnya seperti baju ketat, seluar pendek atau berselipar. Maka perlu ada pendekatan berbentuk pendidikan, contohnya seperti kempen kesedaran, bengkel dan sesi dialog agar pelajar mereka lebih faham, menerima dan mengamalkan etika pemakaian secara sukarela. Cabaran kedua pula datang daripada dominasi budaya popular dan pengaruh media sosial. Dengan akses tanpa batas ke platform contohnya seperti Instagram, TikTok dan YouTube, ramai pelajar mereka menjadikan selebriti ataupun pempengaruh sebagai rujukan fashion kepada mereka, dan gaya yang ditonjolkan pula seringkali tidak selari dengan nilai tempatan atau suasana akademik seperti pemakaian crop top, leggings dan pakaian ketat. Lebih membimbangkan, gaya ini menjadi norma dan diterima secara terbuka dalam kalangan pelajar. Jadi oleh itu, fenomena ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah turut berlaku di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan England. Oleh itu, sangat penting untuk kita memperkukuhkan pendidikan nilai berpakaian secara sopan dan profesional agar pelajar tidak terperangkap dalam arus budaya popular yang melunturkan identiti mereka. Seterusnya saya akan menerangkan kesan pemahaman dan kepatuhan terhadap etika pemakaian di institusi pengajian tinggi atau IPT. Yang pertama, membentuk disiplin dan sahsiah pelajar. Pematuhan terhadap etika pemakaian dapat membentuk disiplin dan sahsiah pelajar. Apabila pelajar berpakaian kemas dan mengikut garis panduan, ia menunjukkan disiplin diri dan rasa tanggungjawab. Ia juga mencerminkan kematangan serta nilai etika dalam diri pelajar. Hasilnya, sahsiah pelajar akan terbina secara seimbang dari segi intelek dan akhlak.
Kesan yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran kondusif. Etika pemakaian turut membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif kerana pakaian yang sesuai dapat meningkatkan fokus dan kesediaan pelajar untuk belajar. Ia juga mengurangkan gangguan visual serta ketidakselesaan dalam kelas. Secara tidak langsung, ia mewujudkan suasana yang lebih profesional dan akademik. Kesan yang ketiga ialah menunjukkan hormat kepada institusi dan budaya. Etika pemakaian adalah lambang penghormatan kepada institusi dan masyarakat. Pakaian sopan dan sesuai selaras dengan norma budaya pelbagai kaum di Malaysia. Ini penting bagi mengelak konflik budaya serta persepsi negatif terhadap pelajar dan institusi. Langkah tertentu perlu diambil bagi meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelajar terhadap etika pemakaian ini. Pihak universiti perlu proaktif dalam memberikan pendedahan yang konsisten kepada para pelajar mengenai kepentingan etika pemakaian. Contohnya, kempen bertemakan patuhi etika cerminan mahasiswa boleh dijalankan menggunakan pelbagai medium seperti poster, infografik digital, seminar dan juga video pendek. Video digital ini lebih dekat dengan generasi pelajar masa kini dan mampu menarik perhatian mereka untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan pemakaian sopan dan profesional. Langkah kedua pula ialah dengan melaksanakan penguatkuasaan secara berperingkat dan berhikmah. Pelaksanaan secara berperingkat membolehkan pelajar diberi peluang untuk memahami peraturan dan membetulkan kesilapan secara perlahan-lahan. Proses ini biasanya bermula dengan teguran lisan, kemudian peringatan bertulis dan hanya jika berulang barulah dikenakan tindakan tata tertib. Okay, kita akan masuk kepada perspektif agama dan sosial terhadap etika berpakaian dalam kalangan pelajar. Okay, daripada perspektif agama, yang pertama agama Islam. Agama Islam menurut untuk menutup aurat, wajib bagi lelaki dan wanita, pakaian berselah longgar dan tidak jarang dan tidak menampakkan tubuh. Kebersihan dan kesederhanaan sangat ditekankan. Bagi agama Hindu pula, pakaian dianggap suci dan mencerminkan status spiritual dan sosial. Wanita memakai sari, lelaki memakai roti atau kurta terutamanya ketika upacara agama. Yang ketiga, agama Kristian. Agama Kristian berpakaian dengan kesopanan dan kesederhanaan, tidak digalakkan berpakaian berlebihan atau menunjukkan kekayaan secara sombong. Yang keempat adalah agama Buddha. Kesederhanaan dan pelepasan daripada nafsu duniawi ditekankan. Pakaian sudah ringkas, sederhana dan tidak menarik perhatian. Daripada perspektif sosial pula, simbol kesopanan dan hormat. Pakaian sopan melambangkan penghormatan terhadap orang lain dan situasi, contohnya dalam batas seni atau ibadat. Yang kedua, pengaruh terhadap persepsi interaksi sosial. Cara berpakaian mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepribadian seseorang, iaitu daripada sudut profesionalisme, kepercayaan hingga kepada kredibiliti. Seterusnya, keseimbangan antara kebebasan individu dan normatif sosial. Walaupun masyarakat moden menghargai kebebasan individu, norma sosial tetap menetapkan batas berpakaian secara sopan untuk menjaga keharmonian. Saya akan bentangkan bahagian perbincangan yang merangkumi 6 poin utama. Pertama, dari segi pemahaman pelajar terhadap etika pemakaian, kebanyakan pelajar tahu larangan umum seperti pakaian ketat, tetapi pemahaman mereka hanya di tahap kognitif, bukan dari segi penghayatan nilai sebenar. Kedua, dari sudut kepatuhan, pelajar lebih patuh di kawasan rasmi, namun bila tiada pengawasan, ramai berpakaian santai dan tidak mengikut kod etika. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kepatuhan termasuklah pengaruh media sosial, kurang pendidikan nilai dan ada juga pelajar yang langsung tidak mengetahui kod etika pemakaian. Kesimpulannya, etika pemakaian dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk imej diri, disiplin dan identiti pelajar serta institusi pendidikan itu sendiri.